Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu produk yang dikirimkan, iaitu sejenis pre-built edition GMMK Pro. Kita tahu yang jenama Glorious ini adalah merupakan jenis yang customizable, di mana korang boleh beli daripada bare bone dia tu sehingga ke tahap pre-built ini. Tetapi harganya agak lumayan disebabkan dia punya kualiti alloy yang memang tough seperti berat dia ini sendiri. Jom kita unboxing. Oh, kotak dia pun dah berat dah. Get started with your GMMK Pro. GloriousPCGaming.com. Quick start. Sudah kita buka tadi. Dia ada bagi stiker, troubleshooting tips, extra gasket strips. This is too much. Pad, cable, USB-C cable, pencabut keyboard, pencabut kepada korang punya red switch. Yang ni dia menggunakan red switch. Tentunya ada screw untuk buka back cover Glorious. Additional CMD option and escape CMD option plus tambahan lagi. Mungkin ini selalu rosak, senang untuk kita cabut. Dan juga untuk mencabut benda ni, this is the red switch. Untuk pengetahuan semua, sekiranya korang membeli keyboard GMMK Pro ini, korang boleh customize dia punya keycaps. Bukan sahaja this kind of keycaps ada, tetapi GPBT Gradient Series, Grapefruit, Celestial, Colorful Series pun ada juga, dan bermacam-macam lagi yang korang boleh dapatkan seperti ini. High quality function with a touch of art, rainforest, pastel, nebula, oceans, olive, black ash, arctic, white, dan jenis-jenis yang pelbagai lagi yang korang boleh dapatkan. Dan semua itu korang boleh beli direct daripada website dia ataupun pergi ke apps-apps yang berkaitan. So mari kita feel dia punya powerness of keyboards. Dari segi design memang sangat cantik dan menarik. Lagi-lagi korang yang suka kepada custom DIY keyboard, 75% keyboard dan menggunakan 82 keys, fully customizable aesthetic, 5 pin hot swap, switch support, CNC machine aluminium body yang memang sangat tough dengan berat dia ini juga, serta vibrant per key RGB illumination, dan juga programmable rotary knob di mana korang boleh adjust kepada volume juga ataupun benda-benda yang korang ingin tukar. Benda yang paling best berkenaan dengan keyboard ini, korang boleh control dia punya RGB lighting serta dia punya hertz, dan juga bagaimana korang punya delayness of this keyboard. Masa korang tekan tu berapa dia punya delay apa semua tu, sampai daripada 250 Hz hingga 1000 Hz. Serta RGB effect itu korang boleh adjust mengikut apa yang korang inginkan, termasuk yang senarai dia ni ada macam wave juga, ada bermacam-macam lagi yang korang boleh pilih, dan ianya semuanya bergantung kepada korang punya preference untuk bermain dengan RGB. Yang penting korang download sahaja dia punya software di dalam GloriousPCGaming.com. Berkenaan dengan pricing memang agak tinggi, tetapi bagi peminat keyboard mechanical yang boleh customizable, hot swappable, seterusnya ubah segala-galanya yang korang ingin ubah, dan juga menjimatkan sebenarnya duit korang daripada membeli keyboard banyak kali, tetapi korang hanya perlu ada satu base ini untuk mendapatkan pelbagai lagi dan menjadikan satu hobi yang baru, iaitu membuat satu tema mengikut keycaps ataupun keyboard yang korang inginkan. Termasuklah untuk ubah kepada dia punya keycaps yang sedia ada ni kepada tema-tema yang korang inginkan. Kadang-kadang korang juga boleh menggunakan pelbagai jenis keycaps lagi yang menarik yang boleh diletakkan pada keyboard ini. Seterusnya dari segi feels, bila korang menggunakan keyboard ini, memang ada tujuan dia kenapa keyboard ini berat, disebabkan untuk mendapatkan stability serta vibration yang kurang. Maksudnya di sini kadang-kadang korang boleh softkan lagi korang punya keyboard ini
dengan adanya penambahan kepada lapisan di bawah ni lagi, korang boleh upgrade lagi dia punya material. Dan seterusnya, apa yang menarik, bila korang typing itu memang sangat smooth walaupun dia menggunakan red switch. Macam aku gunakan juga beberapa mechanical keyboard seperti yang sedia ada, yang aku ada juga ini. Bila korang menggunakan red switch itu, dia sangat berbeza dengan red switch yang ada pada GMMK ini, iaitu jenis Glorious punya red switch, di mana red switch dia ni ataupun penambahan kepada keyboard dia ni memang sangat terbaik seperti korang bermain grand piano juga. Seterusnya, sangat smooth dan tidak menyakitkan tangan korang untuk tekan. Maksudnya di sini dia sangat eco friendly. Bila korang tekan setiap key itu, maksudnya tangan korang tidak akan merasakan penat untuk terus mentyping benda yang korang ingin type ataupun bermain game menggunakan keyboard ini. Seterusnya, paling best ialah tombol yang ada pada keyboard ini. Mudah untuk korang adjust kepada dia punya volume dari sini. Dan ini adalah jenis-jenis yang kekinian untuk korang gunakan juga, serta mempunyai this kind of soft pad untuk meletakkan tangan korang supaya korang tidak rasa penat. Jadi adakah berbaloi untuk korang invest kepada Glorious keyboard yang berharga sekitar 600 hingga 1000 ringgit ini? Bagi aku, kalau korang jenis yang sangat meminati kepada hot swappable keyboard yang boleh customize ataupun modded mengikut kesukaan korang, ini adalah satu peluang untuk korang mendapatkan the most premium mechanical keyboard yang korang tidak akan menyesal untuk beli, disebabkan dia terlalu high tech dan juga mengikut keselesaan tangan korang. Bila korang beli saja, terus korang lupa dengan keyboard-keyboard yang lain, guys. Harganya pula sekarang ni tengah promosi sehingga 600 lebih ringgit sahaja untuk pre-build. Kalau jenis backbone dia sahaja agak mahal, tetapi ini sekarang ni ada promotion hanya 600 lebih ringgit untuk korang dapatkan this keyboard.